You just do first. So sebelum kita nak buat yang 10 step yang ke depan tadi tu, you need start the first step. Lepas first, second, third, fourth, macam tu kan. So you tak perlukan actually a very perfect plan lah. Okay, because dulu I thought the same. Kita orang yang kadang-kadang kita rasa macam korang perfectionist, but no. Okay, I kena buat ni dulu, I buat ni. No, you just do first. Buat je apa yang patut you buat. Okay, so you don't need a perfect plan. So waktu tu aku macam fikir, I don't need a perfect plan, I just need to do it. So diorang motivate, diorang share diorang punya pengalaman dan sebagainya, sampai yang ada boleh resign, dapat income yang stable, boleh tolong family. So benda tu inspire me lah. So bila dengar tu rasa macam aku kena buat ni. Aku macam kalau aku macam orang kata apa, malu lah kalau aku tak buat betul-betul. Tu cara I know myself, I know how to tampar diri I. Tampar diri, orang kata bagi penampak diri, bagi sedar. So I know how to, at least bagi diri sedar lah. Kan. So semua orang ada cara sebenarnya nak motivate diri sendiri.